Satu hari, satu ilmu. Jom kita kenal perbezaan antara batu merah dan batu pasir. Okey, kalau dari segi harga, semestinya batu merah lebih mahal berbanding batu pasir. Sebab batu bata merah diperbuat daripada tanah liat dan pasir yang dibakar selama beberapa hari. Manakala pula kalau batu pasir ni hanya diperbuat daripada pasir, simen, air saja. Kedua-duanya membuatkan struktur rumah, bangunan lebih kuat dan daya tahan. Batu bata merah ni ianya lebih tahan habis. Jadi kalau korang buat rumah ataupun bangunan daripada batu bata merah ni, jadi rumah korang akan lebih sejuk berbanding dengan batu bata pasir tadi tu. Jadi kalau korang nak rumah korang sejuk, lepas tu korang ada bajet lebih sikit, korang ambil lah yang ni. Antara kekurangan lah yang ada dekat batu merah ni ialah dari segi kos dia. Kos dia lebih mahal sikit lah berbanding dengan batu pasir tu. Sebab apa? Sebab dia punya pembuatan pun lama, 2-3 hari kena bakar. Jadi kos dia agak mahal sikit lah. Kalau korang nak plaster dinding kan, mungkinlah dia akan gunakan simen dengan pasir lebih banyak berbanding dengan batu pasir tadi tu. Sebab apa? Sebab yang ini mungkin dia ada lubang-lubang dekat sini kan. Sebab dia punya pembuatan pemampatan untuk buat ni dia agak susah sikit. Untuk batu bata merah perlukan kemahiran dan teknik yang bagus dari segi penyusunan batu-batu. Untuk batu bata pasir pula, dia punya permukaan lebih sekata. Jadi kalau korang nak plaster dinding, dia akan menggunakan penggunaan simen dan pasir. Dan penyusunan untuk batu bata pasir ni lebih mudah berbanding dengan yang ini. Untuk kenal lebih banyak lagi info, follow kita.